Okay, untuk soft rock aku tak pasti soft rock brand apa, tapi brand China. Tengok je lah apa ada. Ui, meloncat kepala dia. Try kat situ kan. Ada backflip guys. Try. Dah selamat pagi gang. Balik lagi dengan aku pergi Anglers Channel. So aku nak cuba mancing dekat spot sini. Ada orang ni. Realness people, kembali lagi bersama saya Febri Hands. So nak try. Kita tengok apa ada dalam ni. Kocok. So ni tak ada laluan lagi. Kita try tengok belah sini dulu kan. So untuk hari ni aku akan mancing haruan. So tu spot fire dia. Ada apa tu? Ujung tu ada biawak. So hari ni kita cuba cari apa yang ada. Moga dipermudahkan urusan hari ni. Okay, semoga ada rezeki. InsyaAllah. Oh, ada geng. Tak kena. Ni aku set emas 90% ni. So kita tengok apa yang ada. Okay, lupa nak bagi tahu, aku menggunakan Curado DC. Bernadikan tali 40 pound dan leader pun 40 pound. Okay, untuk soft rock aku tak pasti soft rock brand apa, tapi brand China. Tengok je lah apa yang ada. Ui, meloncat kepala dia. Bodoh. Tengin penyaruan. Bodoh. Nak makan lah betul. Janganlah backflip. Okay, kita try kat situ kan. Ada backflip guys. Try. Asal geng. Ya. Okay, ni haruan kita. Ajar kak. Ajar handle. Haruan backflip. Alhamdulillah. Okay, yang ni aku akan tapau geng.
bacot geng. Ada pokok pula, sembat tak lekat. Aduh sayang. Makan telur. So geng, soft rock dia dah tak mau makan. So kita try guna SP lah. Tengok apa rupa ni. Kita try dalam lubang ni dulu. Titik. Jangan. Aduh, tak kena je. Dah berbuih ya. Tak apalah. Kita Gebang tu strike geng. Loncat arwahnya, terkejut. Ya, alhamdulillah. Strike kedua geng. Strike kedua. Alhamdulillah. So ini arwah yang terbang lagi. Okey. Kita tapau. Kosong kan? Oh no. Tak lagu ada. Saya tadi kak. Alhamdulillah. Okey, yang haruan tadi. Haruan yang ketiga. Ikan dah start main jauh ya. Jauh sangat-sangat. So nak kena baling jauh. Biasa dia makan tengah tu. So ni kita try dekat-dekat ni. Dekat ni memang dah tak ada dah geng. Sebab sebelum ni tadi ada orang dah main sini. Mungkin ikannya dah takut ke kan, ataupun ikannya nyorok dulu. Sebab dah tengah hari pun ni, dah dalam pukul 11 lebih lah. So kita try main serapat dekat rumput-rumput tu yang boleh. Tapi kena paling jauh sikit lah. So
So ikan ni jangan risau geng, aku bukan tapau sahaja lah. Aku sebenarnya pun tapau untuk ni je lah, lepaskan dekat belakang rumah aku untuk hidupkan ekosistem parit belakang rumah aku tu. Memang dah macam susah sangat lah ikan belakang tu. So kita try carilah sikit-sikit kan, untuk tambah-tambah. Bukannya nak banyak pun, just casting ni sambil-sambil je. Untuk ni kan, orang kata layan-layan. Dapat, bukan makan. Contoh macam kalau tak makan, kita simpan lah. Lepaskan dekat belakang rumah tu, tak payahlah bagi mati. Tu ada lagi, tak tahu lagi ke apa. Kita tengok. Aku risau ikan tadi tu mati pula sebab aku sembak kuat sangat, dia kecil. Kemungkinan takut dia punya insang tu patah kan, menyebabkan kecederaan yang serius yang boleh membawa maut pada ikan tu sendiri. Aduh geng, tak kena. Siap. Aduh, dia ketuk rasa. Sebab tak kena mata lagi, kemungkinan dia akan ambil. So kita try lagi. Tapi tak tahu sebab dia dah bawa lari kan, dia macam dah rasa ancaman. So aku tak tahu lah, dia tak nak ambil aku. Tu ikan aruan ni kat belakang rumah aku, PKP so at least kalau santai-santai boleh mancing belakang ni. Ini aku try mancing kita hari, taut pun tak ada, apa isi tak ada dah. Dulu ada juga banyak besar-besar ikan belakang ni, puyuh, sepat, lapia. So sekarang dah tak ada. So aku akan lepas balik untuk dia punya ekosistem sini lah. Wah, tu parit dia. Sebab sini pun banyak anak ikan, so aku harap ikan aruan ni bolehlah membesar. Besar dengan baik. Tu dia spot dah. Oh, dia dah terangkan dah belakang ni. So tu geng, aruan ni aku dapat bagi tadi 3 ekor. So ni aruan tadi dah akan lepas lah. Sorry geng, apa ni pula. Okay. Selamat mendarat. Selamat meneruskan hidup di tempat baru. Oh. Pergi. Bye. Okay. Bye. Kenapa tak nak pergi? Takut pula aku nak bubuh ni. Dah selesai dah sesi pelepasan ikan aruan. So aku akan teruskan juga projek ni. Tak ada projek pun, santai-santai lah kan. Aku akan lepaskan benih mungkin bulan lah, mungkin talepia, then sepat, aruan lagi ke. So tengoklah apa yang boleh aku
cari aku akan lepaskan kat sini kan. Santai-santai, bosan-bosan, baru-baru PKP boleh mancing. Okay, sampai sini saja video kita kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.